Nama kau siapa lah, aku tak Lupa. Kecuali macam dia tu betul-betul rapat. Ingatlah. Oi, okey ni. Ha, kan? Aku pergi sekolah dulu kan. Cantik ni. Jumpa pompong satu ni kita datang ni. Depan belakang ke? Patutnya. Sepatutnya. Nanti lupa stand. Dia dah lain. Tadi kenapa pun ada kosongan. Ha. Kalau di PKBM tu okey kan. Dia training askar kan. Ni mana ada PKBM? Tak ada. Boleh ada kelas. JB tu ada. Muka apa? Dia tak kasi pecah. Sebab pecah nanti kasi sikit orang je. JB ada ke apa? Tak ni Kalau sekolah. Oh, sekolah Syed Nasir Ismail. oh yang aku tahu kau Wakil pergi kebangsaan tu. Johan lagi. Wakil Johor, Johan. 2000 apa 2011 tak? Pernah bawa budak ikut sekali. Ni apa ni? Kawat. Kawat. Tapi yang latih diorang tak silap pergi kat bomba. Oh, bomba kan. Yang bomba yang latih. Dia dekat pegawai dia. Dekat balai bomba kat lagi. Balai bomba. Tapi tak adanya. Lamping tu lah. Tak ada, silap sikit kena. Tangking je. Tapi memang kita tengok hasil dia kau-kau lah, memang bagus lah. Dia macam tu memang. Budak ni lebih sikit kurang. Sini sekolah marah sikit, betul-betul torture. Terus Mampus kau tak masuk dia. tak nak masuk. Dia punya budak yang apa tu garang kan. Oh jangan dia budak lari kata. Maria. Budak tak nak masuk nanti. Dia tak masuk, tak ada orang. Masuk. So yalah, sebab dia masuk pun tak ada apa yang dia dapat. Mesin CJ je lah. Kalau yang kebangsaan tu dia dah memang dah ni tekad Kena marah tak ada apa dah. Tak, kalau kita boleh fikir logik kan, kalau tak sama ikutlah. Yang menang itu. Tahun lepas dia menang. Tak, yang diplomasi tu budak sekolah kita ke sekolah lain? Apa? Puisi tu. Sajak. Sajak tu. Sajak budak kita. Siapa yang bawa? Syazza. Tak tahu Hajar ada pula kat sini. Siapa dia yang bawa? Tak tahu pula. Aku ingat sekolah lain dia cuma sebut Saza. Aku tak sebut nama cikgu dia. Aku tahu lah apa. Cikgu BM siapa ni? Memang masuk dalam dia. Zaima yang bawa. Ush.
Terlajak. Ah, lemak. Lambat. Jatuh ada bunyi tu. Boleh ke kalau terlebih luar litar dah tak boleh tolak kan? Yalah. Dia tolak makan lah. Sayang ni cantik pun ni. Dia tangkap tadi dengan tu biasa. Dia ni lagi Nampak dia ni sepatu. tu yang best tu. Buat yang jatuh shock. Saya tak lepas. Best dia kasut boot dia tu bunyi. Oh bagus formasi dia, tak payah nak ketua apa? Ketua dia nak ni tak payah nak tak kaki banyak kali. Dia buat terus. Tak payah isyarat banyak. Dia tahu turn dia. Ini tu cantik ni. Tu aku dah bulatan. Apa dah buat tu? Bulatan ni kalau betul-betul jadi cantik. Kalau tak boleh, tak boleh. Seri dia. Tu buat bulatan tadi. Alah pun masih tak sempat dah buat bulatan. Lain macam ni. Senang je .
Ha. Senang dia tak payah nak bagi syarat. Syarat pun. Buat je. Tapi dia tak boleh sebut sebenarnya. Jangan hakim dengar 1 2 3 dia sebut tak boleh. Oh. Yang. Oh. Dekat Haji Zaini. Bakar sikit ni. Tadi tak training kat track pun sini. Tak sempat nak buat. Korang buat. Itu lubuk dia pasal apa itu? Dia geramu. Lubuk nak track. Saya semalam. Kau semalam ni? Semalam petang. Sepatutnya ikut jadual tu 5.30 kan dah bagi-bagi. Oh iya ke? Tapi UBU lain dah masuk. Bila dia orang nak keluar ni? Kita start lambat pun 6. 6 sampai 6.30 ke. Formasi tak buat lagi masa tu. Formasi dapat 1 tapi tu pun tak lancar. Ingat korang telah selesai uji kot. Orang berada berjalan